Hello. Community Analytical berhubung Guru Markets. Kita mulakan dengan data ringkasan untuk syarikat. Jika anda mahu, anda boleh menjeda video. Anda boleh mempertimbangkan setiap parameter organisasi berkenaan dengan lebih teliti. Kami akan menganalisis penunjuk utama Perbadanan Ultragenyx Pharmaceutical Inc. ticker RARE. Ulasan ini telah dibuat menggunakan data mulai 19 April 2025. Mengikut klasifikasi Guru Markets, syarikat Ultragenyx Pharmaceutical Inc. tergolong dalam subkategori DNA. 47 syarikat mengambil bahagian dalam perbandingan. Ini sangat mewakili. Kami akan menyemak keputusan yang dibuat menjelang akhir video ini. Keputusan untuk syarikat ialah tolak 9 daripada 10 mata. Purata bagi subkategori ialah tolak 3.1 mata. Jika anda melihat secara meluas dalam pasaran saham secara keseluruhan, kita akan melihat bahawa skor purata untuk keseluruhan pasaran secara keseluruhan ialah 1.8 mata terhadap markah tolak 9 mata untuk Ultragenyx Pharmaceutical. Membandingkan dinamik harga saham syarikat Ultragenyx Pharmaceutical Inc. dan saham subkategori, kita akan melihat bahawa dalam 12 bulan saham Ultragenyx Pharmaceutical Inc. menunjukkan dinamik tolak 15.6% terhadap perubahan harga dalam subkategori 23.5%. Ini tidak menunjukkan apa-apa dengan jelas, tetapi perlu mengambil perhatian fakta ini. Permodalan pasaran syarikat Ultragenyx Pharmaceutical Inc. ialah $3.35 bilion. Dan huruf besar subkategori ialah $58 bilion. Ultragenyx Pharmaceutical Inc. menyumbang bahagian 5.744%. Ia adalah salah satu syarikat bersaiz sederhana dalam subkategori. Permodalan kunci kira-kira syarikat ialah $0.25 bilion. Dengan permodalan subkategori sebanyak $18 bilion. Ultragenyx Pharmaceutical Inc. menyumbang bahagian sebanyak 1.425%. Setelah membuat perbandingan saham pertukaran dan nilai buku, kita dapat melihat perkara berikut. Kongsi Ultragenyx Pharmaceutical Inc. dalam subkategori apabila menilai nilai pasaran ialah 5.744%. Nilai buku ialah 1.425%. Ini adalah 75% kurang daripada bahagian permodalan pasaran saham. Penilaian bahagian pasaran dan nilai buku syarikat dalam subkategori buruk tolak 1 mata. Liability kewangan syarikat ialah $0.889 bilion. Liability kewangan kepada nilai buku berjumlah 355.6% daripada equity. Penarafan berdasarkan tahap kewajipan hutang syarikat sangat buruk tolak 2 mata. Nisbah nilai pasaran saham syarikat kepada keuntungannya ialah 0. Dengan purata 0 untuk subkategori. Penilaian nilai pasaran syarikat kepada penunjuk keuntungan berbanding dengan organisasi subkategori sangat buruk tolak 2 mata. Keuntungan untuk 12 bulan lepas adalah tolak $569 juta. Pendapatan hadapan untuk 12 bulan akan datang tidak diketahui. Yang sangat buruk untuk prospek syarikat. Penilaian keuntungan masa depan yang diramalkan berbanding dengan syarikat dalam subkategori buruk tolak 1 mata. Nisbah nilai syarikat kepada hasil 6. Purata subkategori ialah 4.7, iaitu 28% lebih tinggi daripada purata subkategori. Penilaian penunjuk nilai pasaran kepada pendapatannya berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori boleh diterima tolak 0.5 mata. Hasil selama 12 bulan terakhir ialah $560 juta. Hasil hadapan untuk 12 bulan akan datang tidak diketahui.
Dan ini tidak baik untuk prospek syarikat. Penilaian jangkaan penunjuk jualan masa depan berbanding dengan penunjuk dalam subkategori buruk, tolak satu mata. Margin adalah tolak 101.6% dengan purata dalam subkategori tolak 58.7%. Perbezaan antara purata subkategori dan prestasi syarikat ialah 43%. Penilaian marginaliti berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori boleh diterima, tolak 0.5 mata. Bahagian syarikat dari segi bilangan kaki tangan subkategori ialah 4.12%, iaitu 39% kurang daripada bahagian permodalan pasaran. Dan fakta ini mencerminkan ketidakseimbangan harga pertukaran semasa syarikat Ultragenyx Pharmaceutical Inc. mungkin ke arah penilaian semula. Jumlah modal setiap pekerja syarikat ialah $2,590. Sedangkan dalam subkategori terdapat $1,857,000. Perbezaan antara purata subkategori dan prestasi syarikat ialah 39.5%. Penilaian jumlah modal syarikat bagi setiap pekerja berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori boleh diterima, 0 mata. Keuntungan setiap pekerja individu syarikat adalah tolak $439.8,000. Purata dalam subkategori, tolak $231.9,000. Dan perbezaan antara purata subkategori dan prestasi syarikat ialah 90%. Penilaian keuntungan setiap pekerja berbanding dengan penunjuk dalam subkategori boleh diterima, tolak 0.5 mata. Jualan setiap pekerja individu syarikat ialah $433,000. Dalam subkategori $395,000. Perbezaan antara purata subkategori dan prestasi syarikat ialah 10%. Anggaran hasil setiap pekerja berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori boleh diterima, tolak 0.5 mata. Saham yang dipendekkan ialah 5.2% berbanding dengan purata subkategori sebanyak 10.4%. Ini adalah penunjuk kemungkinan risiko squeeze pendek. Penunjuk RSI 14 menunjukkan tahap 48% bagi syarikat Ultragenyx Pharmaceutical. Dalam subkategori tahap ini ialah 43%. Secara purata, saham subkategori dinilai lebih kurang sama dengan saham syarikat Ultragenyx Pharmaceutical Inc. Penilaian sebenar saham syarikat adalah lebih kurang $35.68. Sasaran harga konsensus untuk saham syarikat adalah lebih kurang $91.79. Perbezaan antara harga sebenar dan ramalan konsensus adalah lebih kurang 157%. Mari pergi ke jadual pesanan yang tersedia untuk anda. Pautan kepadanya ada dalam ulasan yang disematkan. Jadual pesanan mengandungi sepenuhnya semua keputusan yang dibuat sebelum ini musim ini oleh sistem maklumat guru, Markets. Akses kepada jadual pesanan adalah percuma dan terbuka, pautan dalam ulasan yang disematkan. Hasil daripada analisis sekuriti syarikat Ultragenyx Pharmaceutical. Sistem penilaian maklumat guru, Markets keputusan dibuat. Pesanan untuk membuka jualan pada $35.69. Perjanjian itu dibuka kerana syarikat itu mempunyai penarafan yang agak rendah. Syarikat itu dinilai menggunakan model penilaian, indeks Hakim. Ambil untung ditetapkan pada 30.87. Henti rugi ditetapkan pada 40.51. Sekiranya pesanan tidak ditutup oleh take profit atau stop loss. Dalam kes ini, pesanan ditetapkan secara automatik berdasarkan keputusan perdagangan pertukaran pada 19 Mei 2025. Atau pada hari dagangan terakhir sebelum tarikh ini. Tikar, QGEN, akan menjadi pesanan belian utama.
Video mengenai pesanan utama telah pun diterbitkan di saluran ini. Sekiranya menutup salah satu pesanan, asas atau mengimbangi, pesanan kedua ditetapkan pada harga semasa. Terima kasih banyak kepada penonton kerana menonton video ini dan menggunakan sistem maklumat guru, Markets. Anda semua adalah penonton yang paling hebat di seluruh planet ini.